Di depan aku ni ada sebiji Proton Satria yang telah di-convert ke depan bumper Evo 3, okey. Bonnet Kangsai, tapi lampu dia lampu Wira lah, okey. Jadi sekarang ni dia macam turbo lapis. Exhaust pun dia dah buat kat depan. Wastegate dia gunakan turbo smart. Yang lain-lain aku tak nampak lah. Cuma aku nampak Skoda sikit tu macam dia punya radiator dia macam radiator alloy tu. Jadi sekarang ni dia menggunakan seat Tomcat Recaro. Tapi tak pastilah Thailand ke apa kan. Ada punya door trim dia pun dah dibalut dengannya Tomcat, kain Tomcat. Sekarang ni dia menggunakan dashboard Evo 3 tak silap ni. Tapi dah di custom tu, nampak plate tu. Meter 3 beradik dekat dashboard ditebuk. Ada besi bar belakang habis. Keretanya boleh dikatakan racing lah sebab dia punya dia buat spoiler kat atas, okey. Kemas lah, boleh lah. Cantik jugalah kan. Dah dipasang diffuser lagi bawah ni. Nampak kemas lah, nampak kemas. Jadi sekarang ni Satria ni bukan biasa-biasa lah. Jangan cocok belakang lah. Sebab apa? Dia tebur.